Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay guys, pagi ni, petang ni. Okay, alhamdulillah. Untuk petang ni Ramadan yang ke-12. Ramadan ke-12, okay. So hari ni saya akan buat pemasangan lokasi dekat Jasin Melaka. Yang ni jiran sebelah pula. Sebelum ni kalau ada tengok video saya pasang parabolik sekali dengan model maskar Dian tu. Okay, yang kali ni jiran abang ni jugalah. So isu dia sama. Perjalanan hari ni pun kalau nak ikutkan saja je datang petang, sebab kami nak berbuka puasa di sebelah Melaka sana lah. So harapnya cuaca okey, and then tak akan ada masalah lah. Okay, so, pergi dengan tok hari ni. So saya tunggu masa lama-lama. Jalan ni pun macam jam sikit rumah saya ni. Okay, let's go. Okay guys, so kita dah sampai di Taman Botani Parkland ni. Okay, lokasi ni tengok sendiri lah. Okay, kawasan ni kawasan perumahan baru dekat Bandar Saiteng Jasin. Lokasi ni pun line untuk 5G dia, saya sendiri pun tak tahu kat mana, tapi dia ada. Macam itu hari dulu yang saya datang tu dia ada. Cuma kat kawasan ni saya sendiri pun tak tahu kat sebelah mana 5G dia. So kalau katakan rumah jiran abang ni tiba-tiba ada 5G ke, so mungkin saya akan adjust rumah sebelah tu lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Sampai kan nanti kita tengok macam mana lah. Tapi itulah, dah puasa kalau buat kerja ni kan. Pukul apa lah, pukul 3 petang. Nak buat kerja time bulan puasa ni, aduh, letih rasa. Okay guys, so kita pun dah sampai dah ke rumah abang ni. Cerita dia, rumah abang ni saya tak pasti lah dia punya coverage dalam ni ada tak ada. Oh, tak boleh masuk sini. Okay, betul, ada 5G. Oh, dia 4G dia. Okay, kalau dah 4G pun macam ni, tak tahu lah kalau 5G ada ke tak ada lah. So kita cuba dulu lah. Okay ke tak okay ke, kita cuba dulu. Oh, mana macam mana? Slow juga. Yang ni apa? Yang ni DG. Yang ni Magic. Saya pun slow kat dia. Dia pun okey tak okey ni. Dia memang macam tu dekat dalam rumah lah, macam tu lah. Betul lah, dalam rumah lah. Tapi saya cakap macam abang tu pun cakap lama abang, yang fiber tu lama juga dia kata. Tu sebab paman ni dia orang ada buat kumpul-kumpul lah. Sebab saya nak duduk awal, sementara dengan rumah tu saya pula. Okay guys, so kita panjat dulu. Bismillah. Cuaca pun macam tak mengizinkan ni. Kalau boleh saya nak buat cepat sikit lah. Okay, cadang dia nak pasang dekat sebelah tepi tu lah. So kita cuba dulu. Aduh, InsyaAllah bulan puasa ni tak Allah mudahkanlah urusan saya kan, dan urusan kita semua lah. So apa yang perlu buat, pasang dulu bracket ni. Dinding ceiling ni okey sangat ni. Okay guys, sebelum saya nak pasang tu, okay, ni lokasi dia lah. Okay, tempat hari tu rumah dia kat sebelah sana tu, jauh sikit dah. So yang ni saya rasa tu pencawang dia masa saya try tu.
Saya nak cuba pecawang tu. Adakah pecawang tu ke atau pecawang yang lagi satu yang hari tu masa try tu. Tengok dia okey ke tak okey. Sebab apa saya nak pasang dua bracket. Nanti lepas dah pasang kan baru kita try. Okey, lokasi ni pun tak tahulah sampai bila baru ada internet kat sini. Maksudnya bila TM Fiber akan masuk ataupun ada mana-mana yang supply untuk fiber ni. Sebab tempat ni saya rasa lama sangat ni. Jangka masa dia memang lama sangat lah. So selagi mana siapa yang duduk kat kawasan Jasin Saintek ni, anda kalau nak pakai internet prepare siap-siap, sama ada nak pakai Starlink ke, nak pakai model SIM card ke, terpulang anda lah. Okay. Cuaca pun hujan ni. Walaupun cuaca hujan ni nak kena try juga. So dah tengok berapa kelajuan boleh dapat. Saya pun minta top kat bawah tu, tolong untuk dia ni lah, bagi result lah berapa kan. 41. Ha? 41. 41 tadi 80 lebih yang ni kot. Tadi 70 lebih lah. Tapi signal dia okey ni. Yang ni mungkin pecawang yang ujung tu, saya target memang pecawang ujung tu. Ni masalah dia. Okey tak, cuba tak? Yang ni. Yang ni betul kan? Ini tengok, anda tengok reading dia pun dah bawah berapa dah tu, 67 dBm untuk 90. Ha? 9. 100. Okey, yang ni dalam keadaan cuaca hujan. Anda tengok sendiri, saya buat dalam cuaca hujan. Tapi kita pun nak turun awal. Tak ada berapa tak? 98 19. Sekali lagi tak? Aku tengah matikan ni. Okey tak? Dah. Aku test balik lah. Test je. Okey. Tengok cun tak cun signal dia. Apa hal dia? Apa dia dah bodoh dan Awak hai bunyi guruh dah. Macam-macam. Apa tak? Ni dah 86, 85, 90. Yang ni bulan 2. Okey lah, 90 lebih lah. Sebab dalam rumah abang tu dalam 80 lebih ke, dalam 30 lebih ke, 20 lebih ke, signal ada tak ada. Tapi upload turun lah. Upload turun. Berapa banyak? 15. Belas tak apa. Okey lah, tak apalah, aku turun dulu lah. Hujan lah, aku nak stop je. Okay. Okay guys, so kita turun dulu lah. Saya pun nak elak daripada hujan ni dulu ni. So nak ikutkan kerja ni dah siap dah. Cuma nak masuk kabel dulu ke dalam bumbung ni. Nak masuk jadi ke masuk sekarang? Masuk lagi. Tak! Oh tak! Ban! Kabel cabut, kabel! Cabut kabel! Cabut! Kau lupa lah dah turun dah. Ikut motor lagi. Tanya ya. Black. Thank you bos. Dia kata mana? Nak gampang. Bawa sini. Tu dia tebuk tepi lah. Tebuk tepi turun. Tepi tu lah, casing tak ada lah.
Okay, so tadi saya setting pakai modem ni G-Technic. Okay, bukan sebab apa, sebab apps dia tak lagging lah. Okay, so sekarang ni kita nak tukar kepada modem abang ni, G10 ni. Modem ni boleh pakai, cuma saya tak berapa suka dia punya web UI dia pasal dia lagging. Dia macam tak berapa cantik lah untuk kita pakai kat handphone, tak berapa cantik. So tadi kita dapat 80, 90 ke 100 untuk download, upload bawah daripada 20 lah. Ok, itu untuk Celcom Digi lah. Saya rasa U-Mobile pun hampir sama, cuma SIM card U-Mobile tak ada. Ok, so kita nak test dulu pakai modem ni, berapa kita boleh dapat. Ok, CP502 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dah betul lah, betul lah. Ok, so saya pakai wifi dia, kita lock band dulu. Ok, signal dia sama lah, cuma tengok macam saya beritahu tadi, tengok. Dia macam ni, dia tak boleh nak, kita tak boleh nak setting dia macam apa tah kan, tak boleh. Dia memang boleh macam ni. Tu saya nak pergi dekat modem setting, band setting. So band lain kita tak nak pakai band 137 sahaja. Tadi talk dah buat speed test lah. Tapi saya nak record untuk buat konten lah. Okay, dia cuaca kat luar pun hujan ni, saya cepat tadi masa buat pemasangan ni. Okay, signal sama je LTE. So dia tak hijau-hijau lah. Okay, sama lah. So speed dia saya tahu sama je. Okay, so kita try lah. Okay, tadi kita dah test pakai G-Technic, sama dia. Okay, ni saya Celcom Digi lah. Pakai U-Mobile ni lagi laju ni ikutkan ni, cuma SIM card tak ada, saya tak boleh nak test. Okay, ok lah. Kawasan signal langsung tak ada, tapi bukan 5G ni 4G saja. 4G saja. Okay, so lebih baik lah. Cuma cuaca hari ni hujan. Rasanya berbuka puasa tengah jalan kami ni. Okay, ni kira okey dah ni. Cuma saya untuk plan U-Mobile tu nanti saya minta abang tu sendiri beli SIM card, dia try sendiri lah. Tapi memang okey lah. Alright tak, thank you tak. Okay guys, so Alhamdulillah kita dah siap dah pemasangan. Okay, so cuaca pun dari tadi pun kejap okey, kejap tak okey, hujan tak hujan ni. Tapi Alhamdulillah dipermudahkan lah. Okay, untuk kawasan abang ni 5G. Okay, kawasan Bandar Saintek ni takkan ada 5G lah. Ada 5G tapi better tak payah ambil signal untuk 5G lah. Sebab dia memang 5G sini tak okey. So kalau yang nak laju lebih lagi, rasa macam tak nak pakai modem SIM card, pakai Starlink lah kalau fiber tak ada kan. Okay, so terima kasih semua. Okay, pada siapa yang berminat untuk buat pemasangan parabolik, yang nak COD modem ke atau nak pasang Starlink ke, tak dapatkan khidmat saya pemasangan wifi, servis saya. Jangan PM minta tanya apa-apa, lepas tu senyap terus. Saya memang block terus orang-orang macam tu. Memang saya akan terus block je. Okay, apa-apa nanti anda boleh PM semua saya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.